Kisah Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang lahir pada 631 Hijrah hingga wafat pada 676 Hijrah. Beliau merupakan ulama besar dalam fiqh Syafi'i dan hadis. Sejak kecil lagi, beliau sangat mencintai ilmu. Ketika umur beliau 10 tahun, beliau pernah dipaksa keluar bermain oleh kanak-kanak lain, tetapi beliau menangis kerana masa bermain itu membuang waktu dia belajar. Ayahnya sedar anaknya lain daripada yang lain. Sangat cinta menghafal dan membaca. Beliau belajar di Nawa, kemudian dihantar ke Damsyik di Syria. Pada usia beliau 18 tahun, ayahnya menghantar beliau ke Damsyik, pusat ilmu terbesar pada zaman itu. Di sana terdapat ratusan kelas hadis, fiqh, bahasa Arab, tafsir, qiraat. Beliau belajar 12 jam sehari sehingga tidak tidur malam. Imam Nawawi terkenal dengan jadual menuntut ilmu yang luar biasa. Belajar 12 hingga 20 kelas sehari. Mengulang pelajaran hingga dini hari, kadang-kadang tidur hanya 1 ataupun 2 jam sahaja. Beliau tidak makan banyak kerana takut mengantuk dan malas. Ulul albab seperti beliau menulis lebih daripada 40 kitab dalam usia yang sangat singkat, iaitu sekitar usia 45 tahun. Hidupnya sangat zuhud, tidak mahu kepada harta. Beliau menolak jawatan dan gaji daripada kerajaan. Beliau tidak suka menerima hadiah, bimbang hati terikat dengan dunia. Semua masa dan hidupnya diserahkan untuk ilmu dan juga ummah. Beliau sangat tekun yang luar biasa, tahap luar biasa dalam menghafal dan menulis. Antara kitab beliau yang terkenal adalah Riyadhus Salihin, Syarah Sahih al-Muslim, Majmu' Al-Arba'in An-Nawawi. Setiap kitab beliau ditulis dengan disiplin, teliti, bersumberkan hujah yang kuat. Doa yang masyhur, Imam Nawawi sering berdoa, antaranya Ya Allah, berikanlah aku keberkatan pada masa. Ramai ulama berkata Allah benar-benar memberkati masanya kerana dalam umur yang pendek, 45 tahun, beliau menghasilkan karya yang umat Islam gunakan sampai ke hari ini. Antara pengajaran daripada kisah An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini adalah fokus kepada pelajaran. Jauhkan diri daripada membuang masa. Beliau sangat menjaga waktu, disiplin adalah kuncinya. Ikhlas kerana Allah, barulah ilmu itu melekat. Antara lain adalah zuhud dan rendah hati. Ilmu tidak melekat di hati yang terlalu cintakan dunia. Jadi berdoa, mohon keberkatan masa kerana keberkatan masa lebih penting daripada masa yang panjang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.